Janganlah cakap macam ni, Nat. Aku cuma cakap realistik. Aku tahu keadaan kau macam mana, Nat. Tolonglah. Malam ni penting. Mama aku tu, dia beria-ria sangat. Lagipun bacaan wasiat tu tak boleh kalau kau tak ada. Cuma aku minta tolong kau. Kalau boleh kau bagi first impression yang elok sikit. First impression? Apa, dia nak judge cara aku makan ke? Ha? Cara aku pegang garfu? Bukan macam tu lah. Dunia kita lain sikit. Ada standard. Standard apa? Ha, standard engkau ke standard mama engkau? Aku dah settlekan semua. Stylish boleh hantar baju petang ni. Makeup semua pun aku boleh arrangekan. Kau datang, senyum, jangan melawan. Biar aku yang handle. So aku ni patunglah untuk kau letak, lepas tu kau hias. Tak, Nat. Bukan macam tu. Kau faham kan? Aku cuma nak senangkan kau. Kalau betul kau nak senangkan aku, malam ni kalau mama kau cuba nak sindir aku pasal kerja aku, kau jangan gelak. Kau tak payah nak cover cakap, mama gurau je. Kau berdiri sebelah aku ataupun kau tak payah berdiri langsung.